Assalamualaikum dan salam madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nurdalisha Adlia binti Muhammad Hafiz dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Seri 42. Sekolah saya ialah DBA 6357. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku supaya dapat menjadi seorang yang berilmu dan berjaya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang tentera darat agar dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Di dalam video ini saya berasa amat teruja kerana ingin berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang berjudul Anak Kucing yang Tidak Sabar. Buku ini mengandungi 16 muka surat. Buku ini ditulis oleh Hanafi Zakaria. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Educational Suppliers. Harga buku ini ialah RM6. Ia mampu dibeli oleh semua golongan. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik, jadi ayuh kita dengarkan. Buku ini mengisahkan kisah seekor anak kucing yang tidak sabar. Ketika anak kucing bermain di tepi sungai, ia ternampak rama-rama yang besar. Ia terfikir untuk menangkapnya tetapi gagal kerana rama-rama terbang jauh dari situ. Pada suatu masa, anak kucing berehat di bawah pokok. Ia ternampak beberapa ekor burung yang sedang menyanyi di atas dahan. Ia sangat gembira kerana ingin menangkapnya dan bermain-main dengan burung. Tidak lama kemudian, anak kucing berputus asa dan berubah fikiran untuk turun semula ke tanah. Akhirnya sekali, anak kucing tidak dapat apa jua pun. Pengajaran daripada buku ini ialah kita mestilah bersabar dalam suatu perkara. Orang yang tidak bersabar tidak akan dapat hasilnya. Sekian, terima kasih.